macam bini lah. Satu je. Tak ada yang kedua. Yang nak token nak khabar, macam mana kita nak tahu, nak kenal pasti ni batik ni betul-betul batik lukis ataupun batik yang dicetak. Tapi tengok tangan. Kau tengok tangan. Buat apa yang gitu? Macam gini, sakit tangan ke? Gini ke gini macam mana? Macam pelik pula. Okey, bila kita nak tahu batik ni original ke tak, senang je. Ambil kain kita tengok depan belakang. Tengok depan belakang ni. Kalau katalah warna dia sama, tengok ni, warna sama. Warna sama maksudnya depan belakang ni sama terang lah maksudnya. Ini adalah original batik handmade, dibuat menggunakan tangan. Dan bila kita cerita pasal handmade, benda special ni hanya ada satu saja di dunia, tiada yang kedua. Macam bini lah, satu je, tak ada yang kedua.